Kalau korang masuk hutan, korang terserempak dengan makhluk ni, jangan risau. Ini bukan monster. Hai, saya Cap. Haiwan yang kita nak bincang hari ni adalah kubung, Sunda Kolugo, Malayan Flying Lemur, Galeopteris variegatus. Taburan spesies ni terdapat di Asia Tenggara, dari Vietnam, Kemboja hinggalah ke Malaysia, Singapura dan Indonesia. Kubung atau Sunda Kolugo ni berada di bawah keluarga Cynocephalidae dan satu-satunya spesies di bawah genus Galeopteris. Walaupun ada yang memanggilnya sebagai flying lemur, tapi ia bukan lemur dan ia juga tak boleh terbang. Sebaliknya, apa yang kubung atau Sunda Kolugo ni boleh buat adalah ia adalah haiwan yang arboreal. Ia akan panjat pohon yang tinggi dan akan meluncur daripada satu pohon ke pohon yang lain. Macam tupai terbang, ini dapat dilakukan dengan bantuan satu struktur yang dikenali sebagai patagium. Patagium ni sejenis membran meluncur. Membran ni menghubungkan di antara leher, tangan, kaki dan ekor. Yang membezakan antara kubung dengan tupai terbang ada patagium. Cuma patagium tupai terbang ni tak ada antara kaki dan ekornya. Berbeza dengan kubung yang ada patagium antara kaki dan ekor. Selain itu, fungsi patagium ni juga turut digunakan oleh kubung betina untuk membawa anaknya. Jantan juga ada dilihat berbuat berkenaan. Cuma fenomena ni dalam kes kubung jantan jarang-jarang lah dilihat. Pemakanan kubung atau Sunda Kolugo ni terdiri daripada daun, buah, putik bunga dan juga getah pokok. Yang menyedihkan, masalah tentang kubung ataupun Sunda Kolugo ni adalah kekurangan ilmu pengetahuan dan maklumat berkenaan dengan spesies ni. Ini boleh menyumbang kepada pemulihaan dan pemeliharaan yang tak efisien dan turut menyumbang kepada keputusan setempat bagi haiwan-haiwan yang seperti ini.